Hari ini saya nak mengulas tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Mursyidul Ampas. Jadi persoalan dia yang nak kita jawab pada hari ini ialah UMNO atau Mursyidul Ampas yang tidak ketahuan hala. Mulut-mulut puak lebay ni tuan-tuan. Kebanyakannya tak pakai insurans. Kalau ada insurans pun mereka pakai insurans third party agaknya. Tak boleh claim lebih-lebih tuan-tuan. Sebab itulah ramai puak-puak lebay ni yang kena saman sebab tak jaga mulut. Saya tertarik untuk memberikan sedikit komen lah berkaitan artikel yang dimuat naik dalam portal Harakah pagi ini, di mana artikel tersebut memaparkan kenyataan Mursyidul Ampas Ustaz Hashim Jassin. Tajuk artikel, kena kenal siapa musuh baru kita boleh bersatu. Tapi yang menarik di dalam artikel tersebut, Ustaz Hashim Jassin menyebut PAS telah berusaha menyatukan umat melalui kerjasama politik sebelum ni. Namun penyatuan tersebut tidak bertahan apabila rakan politik gagal menjunjung prinsip Islam sebagai dasar utama. Sedap mulut kau ni. Kemudian Ustaz Hashim kata, dulu kita cuba dengan UMNO, nampak boleh sat. Tapi lepas tu dia tak ketahuan hala, dia kata. Sekarang melalui Perikatan Nasional kita teruskan usaha, tetapi mestilah berlandaskan Islam. Islam sangatlah. Tengok tuan-tuan bagaimana puak-puak lebay ni menggunakan naratif agama untuk menunggang. Mereka dakwa rakan politik mereka sebelum ni gagal menjunjung prinsip Islam kononnya. Dan paling ganas melabelkan UMNO sebagai tidak ketahuan hala atau tak tentu hala lah, senang cerita kan. Tuan-tuan, jika UMNO ni bekas rakan politik PAS dan dituduh pula gagal menjunjung prinsip Islam sebagai dasar utama serta dilabelkan tidak ketahuan hala ni, bagaimana pula rakan mereka sekarang iaitu Bersatu ataupun Gerakan atau MIPP yang dipimpin oleh Puritan? Saya rasa hanya ketika zaman Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri, negara ni berjaya menganjurkan himpunan 24,000 para hufaz dalam satu masa, September yang lepas. Himpunan ni akan dianjurkan sekali lagi tahun ni dan lebih ramai akan terlibat. Saya nak tanyalah, adakah himpunan 20,000 hufaz ini tidak menjunjung prinsip Islam atau tidak ketahuan hala? Zaman masa lebay-lebay jadi menteri dan berada dalam kerajaan persekutuan ni, adakah kamu menghargai golongan-golongan hufaz ni seperti yang dilakukan pada zaman PMX? RUU 355 atau berkaitan dengan hudud pun kamu buang dalam tong sampah. Ada hati pula kamu nak kata kita ni tak menjunjung prinsip Islam. Untuk makluman Ustaz Hashim, kalau kamu boleh labelkan UMNO sebagai tidak ketahuan hala, bagaimana pula kamu menilai Muhyiddin? Kamu tahu tak bahawa Muhyiddin pernah menuduh dan berucap secara terbuka serta mengatakan bahawa PAS parti ajaran sesat. Banyak benda saya tak setuju dengan Muhyiddin. Bab ni saya rasa tak silap lah apa yang Muhyiddin kata. Kata-kata tersebut tak pernah pun Muhyiddin nafikan atau ditarik balik sampai sekarang. Selain itu, kalau benarlah PAS dan Perikatan Nasional menjunjung tinggi prinsip Islam sebagai dasar utama, kenapa PAS tidak menguasai hierarki tertinggi Perikatan Nasional? Semua yang penting, jawatan penting dimonopoli oleh Bersatu, sedangkan kursi PAS lagi banyak. Macam mana nak menjunjung tinggi Islam kalau hidung ditarik seperti seekor lembu oleh Bersatu? Cuba tanya balik.